Di video ini kita akan lihat contoh berkaitan soalan ulasan. Berikut merupakan contoh soalan berkaitan ulasan. Arahan soalannya, lihat rajah dengan teliti berdasarkan maklumat yang terdapat dalam rajah tersebut. Tulis ulasan yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan. Maksudnya, murid tidak boleh menulis ulasan lebih daripada 100 patah perkataan. Okey, di sini ada satu contoh rajah berkaitan ulasan. Tajuk rajah tersebut tentang langkah-langkah mengatasi kemalangan jalan raya. Seterusnya, kita lihat satu persatu isi yang terdapat dalam rajah tersebut. Okey, isi yang pertama ialah berkaitan dengan kempen kesedaran. Okey, apa tujuan kempen kesedaran tersebut? Dalam kempen tersebut, dapat memberi maklumat dan juga kesedaran kepada masyarakat tentang keselamatan di jalan raya. Jadi, masyarakat akan lebih peka dan berhati-hati di jalan raya. Okey, seterusnya isi yang kedua, berhemah di jalan raya. Sebab apa kita perlu berhemah di jalan raya? Apabila kita berhemah dan sentiasa berhati-hati, secara tidak langsung dapat mengelak daripada berlakunya kemalangan jalan raya. Misalnya, apabila letih atau mengantuk, perlu berhenti dan berehat terlebih dahulu. Seterusnya murid-murid, isi yang ketiga, penguatkuasaan undang-undang. Kenapa penguatkuasaan undang-undang diperlukan? Supaya tindakan yang lebih ketat dikenakan kepada pengguna jalan raya yang menyalahi undang-undang. Okey, contohnya menarik lesen pemandu yang pernah disaman 3 kali berturut-turut. Okey, seterusnya isi yang terakhir ialah mematuhi peraturan jalan raya. Misalnya tidak melanggar lampu isyarat ketika berwarna merah. Jadi kita perlu sedar kesan berbuat demikian akan menjadi punca dan penyebab kepada kemalangan jalan raya. Okey, jadi semua isi yang cikgu terangkan tadi merupakan isi tersurat dan yang cikgu huraikan tadi merupakan isi tersirat. Okey, seterusnya, tema bagi ulasan tersebut tentang kemalangan jalan raya dan kata kunci ulasan tersebut, langkah-langkah mengatasi kemalangan jalan raya. Seterusnya, terdapat beberapa cara untuk menghasilkan ulasan. Okey, misalnya cara memulakan ayat. Calon digalakkan menggunakan penanda wacana untuk memulakan ayat. Jadi, murid-murid boleh menggunakan penanda wacana yang sesuai. Barulah ayat-ayat yang dihasilkan gramatis. Terdapat beberapa contoh penanda wacana yang boleh diguna oleh murid. Okey, misalnya penanda wacana antaranya, seterusnya, selain itu, di samping itu dan akhir sekali. Untuk memulakan isi ulasan, murid boleh menggunakan penanda wacana antaranya untuk isi pertama dan isi-isi yang lain boleh digunakan penanda wacana seterusnya, selain itu, di samping itu dan akhir sekali. Okey, baik murid-murid, cikgu harap murid-murid faham penerangan cikgu tadi. Okey, baik, kita jumpa lagi di video yang seterusnya.